Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah, dia kata kandungan surah Hud yang membuatkan rambut Nabi beruban kerana Nabi sentiasa memikirkan ayat itu adalah satu ayat saja, iaitu fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana kamu telah diarahkan oleh Allah. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad dengan ribuan kandungan Al-Quran. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad dengan ratusan tuntutan akhlak yang baik. Pastikan kamu meninggalkan dunia dalam keadaan yang paling baik di kalangan semua makhluk. Termenung Nabi dengar ayat tu. Tengok Nabi termenung lama, berat. Kalau kamu bercakap tentang Quran, Rasulullah yang paling banyak dengan Al-Quran. Kamu bercakap tentang qiyamul lail, Nabi berdiri qiyam sampai bengkak telapak kakinya. Kalau kamu bercakap tentang infak fi sabilillah, bersedekah fi sabilillah, yang hanya mampu bersedekah keseluruhan hartanya sehingga membakikan, sehingga yang ada di rumah Rasulullah hanyalah air kosong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang saja.